We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu target orang mukmin ialah syurga. Kalau kita hidup di dunia ini tidak mengharapkan syurga dan tidak takut pada api neraka, alangkah ruginya. Walaupun apa orang kata, jangan kita kata Allah kita mesti ibadah kerana Allah, memang kerana akhirnya tujuan utama kita pada 5 peringkat kehidupan kita akhirnya ialah masuk ke syurga. Dan kita tahu syurga itu untuk selama-lamanya. Oleh itu, kita hendaklah gerun dengan Allah dan kita bisa mengawal nafsu kita. Dan pada bulan Ramadan ini, kita harus mengawal nafsu supaya hanya berbuat sesuatu, hanya mencari redha Allah dan bukan penghargaan manusia. Hari ini saya nak sebutkan tentang sebenarnya 5 perkara yang saya dengar, tetapi cuma saya ingat 4 saja. Iaitu sebenarnya hawa nafsu ni ada 5. Dan 5 perkara ini disebut di dalam Quran. Dan kita mesti ingatkan kepada mereka. Tapi saya hanya dapat catat 4 saja. Saya minta maaf. Yang pertama, satu nafsu ingin nak seronok saja, dipanggil la'ibun, di mana kita ni nak berhibur. Apa yang seronok, seluruh tenaga jiwa raga hanya untuk berseronok. Jadi ingatan kepada remaja, jangan hanya hidup untuk mencari keseronokan, kerana tidak ada benda yang senang, dan siapa yang tidak berdiri semasa muda tidak akan dapat duduk semasa tua. Yang kedua, selalu suka pada perhiasan. Kalaulah kita suri rumah tangga hanya mementingkan perhiasan demi perhiasan, diri kita, perhiasan rumah kita. Kalau kita nak makan kat meja tu, nak meja paling cantik, wallpaper, dia punya napkin, terlampau fokus kepada benda itu, maka benda yang sia-sia. Kerana kalau kita mati, Allah tidak beri ganjaran kerana rumah kita yang paling cantik dihias. Allah melihat hati kita. Yang ketiga ialah kita berlawan untuk megah. Bagi kita kaum ibu bapa, janganlah terlalu bermegah-megah. Berapa anak kita dapat, anak kita belajar di London mana, bangga pangkat apa, buanglah sifat ini. Kesian, kita semua tertipu dengan kemegahan yang hanya kita tahu orang yang tidak beriman pun dapat kemegahan seperti ini. Oleh itu, kalau kita diberi harta yang banyak, anak cucu yang ramai, pangkat dia yang tinggi, jangan kita menyangka Allah sayang pada kita kalau kita engkar pada Allah. Elakkan daripada bermegah-megah. Saya pun suruh pada diri saya. Yang keempat, ada orang nafsu lainlah mencari harta sebanyak mungkin dan mencari pengaruh, pengikut, nak pangkat supaya orang dengar cakap dia. Ini benda perkara yang nafsu yang disebut dalam Quran, dan kalau Allah telah sebut dalam Quran, berarti kita harus elakkan. Dan ingat, kita semua menuju ke akhirat yang mengharapkan jannatun na'im. Jauhkanlah kita daripada neraka dan elakkan 4 perkara ini, iaitu hanya ingin seronok. Yang kedua, terlampau suka pada perhiasan. Yang ketiga, berlawan tentang kemegahan kita. Dan yang keempat, hanya ingin mencari harta dan mencari pengaruh. Assalamualaikum. He taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry.